hari ni kita nak makan aiskrim sepuasnya. Misi hari ni kita nak rasa semua aiskrim yang ada dalam dunia. Macam-macam perisa, macam-macam jenis kita makan sampai kecil manis. Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Hari ni sebenarnya saya datang dekat Jalan Kamarudin, Kuala Terengganu. Sebenarnya sekarang ni dia tengah buat warehouse sale bermula 25 Januari hingga 29 Januari. Dalam masa 5 hari saja dia nak clearkan semua aiskrim dalam warehouse ni. Jadi semua aiskrim ni murah-murah guys. Gegar-gegar dia punya harga. Lokasi dia korang masuk je depan Wisma TDN. Betul-betul cabang tepi kedai Michelin ni. Semua aiskrim kat sini premium-premium, bukan yang biasa-biasa. Tapi korang boleh dapat dengan harga yang sangat-sangat murah. Untuk aiskrim yang biasa-biasa pun ada juga. Tengok harga murah-murah weh. Disebabkan murah sangat, saya borong-borong semua guys. Saya ambil dah tak tengok harga. Macam-macam jenis, macam-macam spesies ada guys aiskrim kat sini. Datang sini jangan risau sebab dia akan bagi beg macam ni. Tahan 30 minit daripada luar peti. Sekarang ni saya dah penat cari aiskrim, jadi kita nak makan dulu guys. Hari ni kita nak makan antara semua jenis aiskrim yang baru-baru keluar. Jadi kali ni kita makan sikit saja sebab tengah raya. Lupa saya nak cakap dia juga ada bagi aiskrim percuma untuk orang yang follow akaun media sosial dia. Nah, bukan biasa-biasa dia bagi aiskrim krimo. Serius, sedap sangat tahu rasa dia. Next kita nak rasa dia punya Tiger Choke. Yang ni aiskrim baru, unik betul dia punya corak. Next kita nak rasa Dairy Milk Hazelnut. Yang ni pun perisa baru tau. Kacang ni memang terasa sangat bila masuk mulut. Lemak-lemak je dia punya coklat kat luar. Next pula kita ada Fruit Festa. Yang ni aiskrim rasa buah lychee. Yang ni pun saya suka, dia tak over sweet sangat. Manis-manis nipis je tapi sedap. Next yang ni kita ada aiskrim Kokomi. Aroma lapisan coklat kat luar tu memang sedap. Serius, memang best sangat rasa dia. Next kita nak rasa Fruit Blast. Yang ni pun aiskrim tau tapi perisa buah macam ni, bulat-bulat, dia tak ada batang. Rasa manis anggur dia tu nganggur banget. And yang ni pula perisa terbaru, perisa strawberry. Sedap, manis-manis. Next seterusnya kita nak rasa aiskrim Panda. Nah, comel betul guys dia punya panda ni. Lepas saya gigit dah tak comel. Next pula kita ada aiskrim Oreo. Yang ni tak ada mana-mana kedai, hanya ada Eco Shop saja. Dan ni pula aiskrim Lalawa, aiskrim paling sedap guys. Waktu korang gigit tu akan meleleh lawa tapi sebenarnya susu. Manis-manis, berlemak, nikmat betul. And akhir sekali ni kita ada aiskrim lychee. Yang ni pun baru juga, sedap. Jadi korang jangan lupa ajak member, keluarga dan rakan-rakan. Tag dia orang dalam video ni. Jemput datang di Goodreads Jalan Kamarudin. Let's go guys.